Assalamualaikum guys, hari ni Pak Su nak share dengan korang stesen-stesen perhentian untuk train gold dan platinum. Ini beza dia orang. Beza antara dua train ni. Kalau korang nak tengok, kalau korang nak tahu, inilah beza dia. Kalau train gold tu banyak stesen korang kena hadap, kena berhenti. Kalau platinum ni dia lebih laju, lebih pantas dan lebih cepat lah daripada gold. Itu stesen-stesen dia. Nampak beza dia. Lepas tu ini pula jadual untuk Padang Besar KL Sentral. KL Sentral Padang Besar. Korang boleh save, korang boleh share, korang boleh komen, korang boleh screenshot untuk masa depan. Ini pula Pak Su sediakanlah sekali dengan harga-harga dia. Itu daripada Ipoh KL Sentral ada, Padang Besar Ipoh ada, Ipoh Butterworth ada. Ini untuk harga tiket business class BC dari KL Sentral Butterworth, Butterworth KL Sentral Ipoh, semua ada kat sini. Harap perkongsian nota ringkas Pak Su ni korang boleh save, korang boleh simpan, korang boleh share lah. Harap berguna untuk korang nanti. Okay, bye guys. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Selamat menaiki train. Bye bye.